Okey, Assalamualaikum semua. Hari ni kami ada trip camping 3 hari 2 malam di Perak. Okey, jadi kalau nak tahu lokasi campsite kami tu, jom kita jalan. Alright. Singgah makan dulu sarapan pagi, nasi lemak dekat ni Cenderam. Nasi lemak dekat Cenderam. Ada petang? Singgah cari durian dulu. Kita beli dekat dusun. Semua okey kan? Dari yang buka tadi semua okey kan? Okey je. Nah, tengok okey. Okey je. Buah. Okey. Kecoh ha? Main kecoh ha? Hai. Oh, kami layan durian dulu. Air cantik. Cantik ha? Ah. Okey, kami dah sampai Escape Home. Oh, nampaknya ayak cantik hari ni. Apa? Bawa tempat mana tak? Sebab banyak batu. Ada bawa? Ya. Sebab ada. Aisyah! Apa dia? Abang bawa. Untuk mandi. Apa? Tapi untuk kemah tu dah sikit. Tak, tapi dia punya tapak dia macam memanjang ni Pak. Melintang tak? Cara batu ni macam melintang, bukannya memanjang ke sini. Panjang tu. Tapi border dia sampai mana? Dia sampai pokok tu. Maknanya sini sampai. Tak. Oh ni dua pokok ni lah. Sampai belakang tak apa. Yalah, maknanya dua pokok ni lah ni. Maksudnya sini ni. Kemah ni.
Ya. Open area. Yalah kira border dia pokok ni antara pokok ah. Luas ah. Macam zoom punya sini lah. Antara pokok dengan pokok ni. Kenapa? Cakap kata untuk bawa on the way lah apa gerak apa. Weh, aku turun pukul 7. Ha. 8.40 sini. Kami relax santai-santai singgah beli durian. Tak santai mana 18 ke 7. Tak ada kereta atas jalan. Ha. Okey, ni tapak kita, tapak nombor 8. Escape at Sahom. Kita pada
Kalau dia yuk kunci lah. Tak apa macam tu. Boleh je. Angin tu. Tak, kalau kat dekat apa? Kat tu dekat rumah tamu tu macam sejuk kan. Ni saya tak sejuk kan. Tapi sawit memang macam gini kan. Ayah situ kita tengah malam. Apa dia? Dia tengah malam di sini. Ni tu. Katanya lah. Hari tu kita pergi mana Dia tak ada aircon, dia tak ada plug point malam. Sewa merek kan? Sebenarnya malam ada. Siang ni tak ada. Mana ada? Oh, dia ke pukul 12. Lepas 12. Ha, Pukul 12 panas dia. kata sejuk-sejuk kan, panas pula. Tak. Kak, main buku kakak. Kak, Ina. Tinggi malam Ban. Dah makan Dan. ajak dia. Saya dah kenal. Dan Ke kakak. Duduk atas sofa. Ini nak jadi. Macam lagi 2-3 saat akan tidur. Satu nak makan. jiran sebelah tak nak kawan ke? Sombong lah. Sombong. Wan. Bentang-bentang ada sofa. Wan. Kami tak buat ni, jangan sampai kami pergi. Wan, urgent. Jangan sampai kami semua pergi sana. Wan, urgent. Kat Lina. Pergi dah masuk. Dia ada satu mangkuk tu je. Tengok dia kali camping apa pun tak kena nak siapa. Siapa ni anak-anak? Puan, urgent, Puan, urgent. Takkan dengan dia tidur lah. Dia kata Rani mengajar ramai berenang tadi. Dia ajar ramai berenang. Kita orang berenang. Dia lompat sampai ke sini. Tidur ah. Lagi. Itu bukan. Ini lain. Makan dengan apa? Makan dengan roti. Roti. Dah. Ya, nanti kita buka pun. Tak apa. Kuala Lumpur. Boleh pun tak payah buat kacau kan? Cak, Cak. Ya, Kuala Lumpur. Cak. Kuala Lumpur. Dapur pun tak payah bawa you. Dia ada ni. Dia ada rak dapur. Masak je lah kalau masak. Aku tak ada. Dapur kena bawa kan nak Dapur masak kena apa? bawa. Ha, hai, Mama Andai je kan. Saya pernah pergi lah. Kalau dapur tak payah. Rak dapur tak payah. Pagi ni CEO kita nak bawa pergi Dusun Durian. Dusun Durian dekat kawasan Sahung ni. Kita nak pergi tengok dusun. Ada banyak buah katanya. Okey, jom.
Okey, dah sampai dusun durian. Bah. Ya. Tak kunci pun tau. Banyak bau kok. Dalam air pun banyak. Siapa boleh tolong pak? Lalu sikit. Lalu sikit ni. Oh, sampai-sampai terus makan durian. Ni ambil ni. Nampak bang. Tapi nampak yang pakcik tu ambil elok ah. Dapat. Mama tunggu ayam. Dia bukan bincang, dia marah. Kacau ayah nak kumpul royan ni. Saya cepat percaya Pak. Sedapnya. Jurus dari pembari besi lagi ya. Lebih pada pembara besi. Pakai kena jual. Maknanya kalau kita nak buat apa benda pakai dia je. Pakai kena jual. Ambil yang mana tu? Tak elok tu. Tak elok. Tak elok. Apa pandai belah royan nak belah. Oh, tahu ah. Kejap. Dia jadi meragam. Tahun ni. Buah banyak. Kau tahu kami buat rotan ni. Saya tolong tunggu ambil ya. Meragam. Buat rotan. Tak, pasal kat sini cikgu sekolah apa ada, meragam-meragam dia boleh handle. Cikgu sekolah ada. Nurse pun ada. Pakcik nak apa je? Cikgu sekolah ada, nurse ada, coach ada. Poli ramai kali. Itu dah tak terenjek dah tu royan tu. Boleh ke bang? Meh sini. Kita dikau. Meh sini. Aku dah ni dah. Oh, kau dah pakai glove ah? Saya beli dengan harganya. Salam pada Cik Pian. Kau nak kena kat sini ke? Saya jual. Kau nak durian? Nak durian sah cik dia buka. Itu dah. Hai Dik. Tak kawan. Tak makan kawan nak dia kan laki dia jaga tu. Amat. Duduk je laki dia huluk. Duduk minta dalam hati ya dapat. Oh. Padu bang. Abang beli yang jenis ni bang. Beli apa? Oh, habis dah atuk. Atuk dekat ni ya tinggal. Ni belakang lagi dik. Adik. Apa Ambil lah. Ini paling sedap orang macam saya. Yang salah semalam. Tak ada lagi tu. Semalam menyesal. Semalam menyesal lah. Selamat lah dia. Makan ayam ni. Ni jenis macam gini ada lagi tak tu? Mana? Ni. Ya bang. Depan kau ada dia. Tahun depan. Ambil. Tahun depan kita pacak kemah. Ambil tu dik. Tahun depan kami camping kat sini. boleh. Kami datang lagi. Ni boleh camping. Ni camping kat sini lah. Kita lagi. Siapa kau untuk yang ah? Tu mama punya Allah, mudahkan rezeki aku lagi. Ni ambil ni. Satu ni. Ha. Pakcik lepas tu yang mana kami kena beli ni yang ni ah? Mana? Itu kau mendak bawa balik je lah. Ha? Bawa je lah balik. Hai. Mana? Nadia yang bawa terkejut Nadia. Tak yang beli yang Saya? kami kena beli ni mana? Ha? Yang kami kena beli. Yang kita beli? Ha. Tak ada. Oh, itu habis kami datang mai sini. Makan lah ni. Pakcik, kami ni betul-betul makan tu. Malam ni kompon bakar ayam tengah mabuk ni. Durian. Orang cakap lain ni jawab lain. Pahit. Pulah terus. Mupahnya seksa. Kenapa seksa? Baru lurus tau. Cara. Rasanya okey. Tiara. Sengaja tekan bagi aku kena duri ya. Pahit tu. Please tu. Pahit ni lah ubat Cuba. kesihatan. Cuba buat bagi Bah. dia terbalik. Lah. Lah tu yang kecil tu. Pahit tu lah sedap. Sedap oh. Ha. Sedap oh. Sedap oh. Guys, kita dekat Aku nak yang satu ulah. Dia ada satu pangsa tu satu ulah. Kalina. Mana ada dok ni? suruh Ada apa tak pusing-pusing. dok? Tak ada lah kak, tak ada dah. Ada dok. Tak ada. Cerita Tak ada cerita. dah, kosong. Yes, ada. Ha, ada. Ting. Comel. Nak Ambil semua. Hayo, sedap oh. Tunjuk sikit. Itu tak makan lah. Berhenti lah. Sedap. Ni apa Sedap. ni?
Ni apa? Flow Gen Z. Dah mabuk. Yang Mekah tu kan. Lagi aku sampai lah. Macam mana kau sampai rasa panas macam mana kan? Aku rasa saya kau masuk game. Kita buat taman Nadia pergi semalam. Air mandi pukul 12, pukul 4 air mandi. Panas sangat. Rasanya dia kot tutup jamban kuat. 4 Nadia masuk tanam pukul 4 tak? Air duduk dalam jamban. Tak. Nadia pukul 4 rasa dingin. 4 Oh, dengar bunyi pang kat tandas sebelah dekat Kejut dia. tak. Nadia tak guna tandas pun. Kan mangkuk tandas kena tutup kan. Dia pang. Aku keluar. Salah nak pakai macam kelawar senang sarung ni kan. Tak. Kat kau nak berak-berak. Semalam daripada kemah Kak Ina masuk kemah. Puan nak gang. Jadi aku nak pergi rendah. Aku nak jalan kat kemah. Mama cepatlah nak rendam ni. Sama-sama. Buat muka. Tak jom malam ni kita mandi tak? Mana ni duduk kat kursi. Jom kita mandi. Jadi macam muka di atas. Ya, tak ada mana. Kita mandi. Jangan weh. Buruk dah. Tapi kak memang tak gelap pun. Saya tengok lah. Yang nak RM20 je tapi dia tak elok buat tamu. Ni kalau hulu tamu bang Okey. Hulu tamu tu pura-pura bubur dan troli. Ini betul-betul. Ini betul-betul dusun. Adakah itu je dia orang beli durian kat luar, pergi tempat air terjun, letak je konon-konon cari durian kat situ. Mandi kan? Pokok betah. Pokok kedai. Beli durian tempat lain. Ibu bila nak balik ni? Kali pertama saya makan dalam kebun, dalam dusun. Semua hidup pertama kali. Semua hidup pertama kali. Pakcik dapat umur saya. Sedap ni. Umur dah 41. Dah Saya 41 untung tahun, sikit lah, pertama kali. 35. Ini sedap. Betul. Manis. Allah abang. Rasa? Jadi macam balik pun nak mandi Orang mana? sungai. Mami. Durian padi je. Lihat leik tu. Nenek, Nadia, Atif nak tidur. Dalam kereta. Oh, main. Okey. Inilah nikmat-nikmat yang sebenar-benar nikmat. Dapat makan dalam dusun ya. Buah baru jatuh je terus buka. Terbaik. Terima kasih pakcik. Bagi kami makan sampai muntah hari ni. Jom okey adik, terima kasih ya. Lebih kurang halal ya. Cik, tak payah tapi jadi tipunya. Tapi Jalan tangan saja kamu tinggal sini. jangan serik dengan kami sebab kami memang macam ni. Pakcik nak yang mana? Yang tadi ni. Itu boleh. Itu boleh. Minta maaf ya saya silap minta maaf ya. Ya lebih kurang halal cik Ambil ambil. Minta maaf ya guna-guna pasal ni. Tadi yang kebun tu aku dah cancel dah. Oh, nama dalam geran dah cancel. Itu hati pakcik berubah. Dah cancel dah nama dalam geran tu. Tapi sebelah saya tadi dah cakap pada bagi tahu kan. Balik. Kunci kereta mana? Lah kereta. Nak balik pun payah. Akhirnya okey. Pakcik minta maaf nak cik nak. Lawak lebih kurang. Kalau kami bosan kami main lain. Jangan halau tau. Lagi lama patah balik nanti. Siapa duduk PTP? Saya. Ni kami 3 orang. Semua. Duduk PTP. Cik terima kasih ya. Assalamualaikum. Ada je nak benda nak mengutip. Tunggulah tu tengok tu huak lagi tu. Tengok. Ya astagfirullah, laki bini ni sama je. Ya astagfirullahaladzim. Mana? Belakang bonek lah. Pakcik tu bisik ya abang.
Ini dia turun di sini kan. Oi! Menu makan malam. Ojak buah ikan bakar. Coklat tu. Coklat. Hidup tu. Coklat. Ha? Kau tahu. Ni ada pakai tak? Ada pakai tak? Gambarkan semua outfit. Chef BBQ. Kau lah coklat. Macam ada rare. Ada rare. Kita kau main ni. Coklat kan? Coklat. Mama kita punya perak mana? Kita lah. Patutlah aku yang
Allah selamatkan kamu. Sekejap, lagu tak habis lagi. Ini ke beli ni? Nampak tu, 2 bungkus.